Atas lalu pavement. Kalau muat pavement ke atas lalu pavement. You all have to repeat just one word. Raja. Okay? Raja, that's it. What will you repeat? Raja. What is its meaning? Return. Jangan senyum Okey. Kalau masuk ke depannya. Okey. Sini masuk sini, belakang sini, belakang sini. Okey. Dekat sikit. Dekat sini, masuk sini. Kali. Masuk sini ya, masuk lagi. Fatima, wait for everyone to get ready ya. Okay? Para hadirin sekalian, saya ingin minta tolong. Dapat ada botol air yang tak minum lagi. Dekat kering lah, jering-jering. Boleh tak bagi satu? Tak, jangan bagi tepuk. Jangan bagi tepuk. Terima kasih Okey, masuk. Kumpul, rapatkan staff. Para hadirin sekalian, rapatkan staff. Depan sikit ya. Bagi laluan ya, tak maaf tolong bagi laluan. So kita maaf. Alright, Fatima is going to begin the Raja's chant. Go ahead, Fatima. After you drink the water. Alright, those who just arrived, I will explain it again. Raja is an Arabic chant. It means return. I will take the named cities of Palestine, and you all have to repeat just one word, Raja. Okay? Raja. What are you going to repeat? Raja. Good. Follow the theme, all right? And a Raja, Raja. And a Raja, Raja. And a Raja. And a Raja, Raja. Raja. And a Raja, Raja. Raja. And a Jilil wa Nablus. Raja. And a Akka wa Afa. Raja. And a Quds wa Amla. Raja. And a Raja, Raja. Raja. And a Raja, Raja. Raja. And a Ardi Biladi. Raja. And a Ardi Biladi. Raja. And a Raja, Raja. Raja. And a Raja, Raja. Raja. And a Jilil. Nablus, Raja, ala al-Quds, Raja, ala Akka, Raja, ala Haifa, Raja, ala Ramla, Raja, ala Ramla, Raja, ala Tulkruf, Raja, ala al-Khalid, Raja, ana Raja, Raja, ana Raja, 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 ala Ghassa, Raja, ala Ghassa, Raja, ala Ghassa. Raja, ana ardi biladi. Raja, ana ardi biladi. Ana Raja, Raja. Ana Raja, Raja. Palestine. 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 Raja, ana Raja, Raja. Testing lah. Alright, diminta para hadirin sekalian yang masih dekat tepi jalan tu tolong masuk dalam. Sebelum kita sambung perhimpunan ni. Tolong masuk dalam lagi. Sampai itu sana kita. Korang pasti dapat dengar punya kalau pergi kat dekat hujung sana. Okay. Seterusnya
Seterusnya kami menjemput Dr. Batshilah Shaham Baharin, Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia untuk memberi ucapan beliau. Persilakan. Badlisha. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong masuk ya. Security tolong bagi dia masuk. Tolong arahkan mereka masuk ke belakang sana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup, hidup. Hidup Palestin. Hancur, hancur. Hancur Zionis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, tuan-tuan dan puan yang saya hormati dan kasihi sekalian, hari ini kita berkumpul untuk mengenang. Hari ini kita berkumpul untuk mengenang salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah moden, iaitu peristiwa Nakba 1948. Kita berkumpul, tuan-tuan dan puan, untuk mengenang sejarah dan menuntut keadilan bagi rakyat Palestin yang terus dizalimi selama 77 tahun. Lebih 750,000 rakyat Palestin telah diusir dari tanah air mereka, rumah mereka diranapkan, keluarga mereka dipisahkan. Nakba bukan sekadar sejarah, tuan-tuan dan puan, ia adalah luka yang masih berdarah sehingga kini, kerana kita dapat lihat Genosid itu masih berlaku di Palestin. Pengusiran masih berlaku di Palestin. Pembunuhan beramai-ramai masih berlaku di Palestin. Ini adalah penerusan Nakba yang telah berlaku sejak 77 tahun yang lalu. Tuan-tuan dan puan sekalian, jangan kita lupakan itu. Peristiwa ini juga bukan sekadar konflik politik, malah merupakan usaha jahat untuk menghapuskan identiti, budaya dan hak sebuah bangsa, iaitu rakyat Palestin. Sejak deklarasi kemerdekaan Israel pada 15 Mei 1948, rakyat Palestin telah mengalami pemindahan paksa dengan secara kekerasan, secara kezaliman, secara yang tidak boleh diterima oleh kemanusiaan. Rumah-rumah dihancurkan, keluarga tercerai-berai, dan ribuan nyawa melayang dalam pembantaian seperti pembunuhan beramai-ramai di Deir Yassin. Mereka yang selamat dipaksa melarikan diri ke Jordan, Lebanon, Tebing Barat dan negara-negara lain. Hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Nakba masih berlarutan sehingga ke hari ini, tuan-tuan dan puan. Israel terus-menerus memperluaskan kawasannya dan telah melaksanakan dasar apartheid terhadap rakyat Palestin yang tersisa. Setiap tahun, jutaan keturunan Palestin masih memegang kunci. Tuan-tuan dan puan. Kita ada tengok tu. Kita ada kunci, simbol kunci di dalam perhimpunan ini. Ya, betul. Mereka masih memegang kunci rumah leluhur mereka sebagai simbol hak pulang, the right of return, yang dijamin oleh undang-undang antarabangsa. Tetapi terus-menerus diingkari oleh Israel dan sekutu-sekutunya. Israel bukan sekadar mengamalkan dasar penjajah haram, tetapi juga merupakan negara penjenayah perang, terutama peranan mereka menggalakkan kempen genosid di Gaza sekarang ini. Malah Mahkamah Jenayah Antarabangsa atau ICC pada tahun 2024, tahun lepas, telah pun mengeluarkan waran tangkap terhadap Netanyahu dan bekas Menteri Pertahanannya atas jenayah perang dan jenayah atas kemanusiaan. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin dan yang ingin melihat keadilan sejagat berlaku di seluruh muka bumi ini, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan untuk melakukan 3 perkara. Pertama, menyebarkan kesedaran tentang sejarah Nakba dan penindasan sistematik terhadap Palestin oleh rejim haram Israel. Tuan-tuan dan puan, kita boleh melakukan peranan ini melalui sosial media. Kita boleh bawa
pendedahan rakyat dunia, kita boleh bawa perhatian rakyat dunia kepada apa yang berlaku di Palestin sekarang ni. Semua daripada kita ni boleh jadi cyber warrior. Kita boleh memperkenalkan apa yang berlaku di Palestin, apa yang sedang berlaku, berita yang sedang berlaku di Palestin. Ini peranan kita masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, menuntut keadilan melalui tekanan politik, boycott melalui BDS, boycott, divest and sanction, dan juga melalui hak kita sebagai rakyat untuk tidak komplisit dengan membeli barangan yang ada kaitan dengan Israel. Boleh ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah. Kita ada kuasa membeli tu. Kita ada duit untuk membeli. Kita boleh menolak sebarang barangan, sebarang produk yang ada kaitan dengan Israel. Jadi itu adalah tanggungjawab kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ketiga, sentiasa menegaskan kepada umum bahawa isu Palestin adalah isu kemanusiaan, bukannya isu agama ataupun etnik semata-mata. Dia adalah isu kemanusiaan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita sebagai manusia, you don't have to be a Muslim to understand Gaza. You only have to be human to understand Gaza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita adalah manusia dan kita mesti memahami Gaza ini daripada lensa kemanusiaan, insya-Allah. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita berdiam diri. Suara kita adalah senjata yang ampuh. Suara rakyat, suara orang yang mungkin tidak ada kuasa senjata ataupun kuasa otoriti, tapi suaranya besar. Kalau kita ada himpunan seperti ini dan juga banyak lagi himpunan di seluruh negara, di seluruh dunia, insya-Allah dia akan menggegarkan dunia. Seperti mana yang sedang berlaku sekarang. Kita lihat awareness ataupun kesedaran tentang isu Palestin ini telah mula menjangkau seluruh dunia. Israel telah mula rasa diasingkan. Kita dapat lihat ni, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka selalu berada on the defensive. Walaupun mereka cuba untuk menguasai media, tapi sebenarnya suara kita lebih besar lagi, insya-Allah. Jadi oleh itu saya menyeru kepada semua supaya kita terus bersuara lantang. Kita mendesak dunia agar menghentikan genosid ini. Jangan biarkan sejarah berulang tanpa pembelaan, tuan-tuan dan puan-puan. Bersama kita tuntut keadilan. Bersama kita perjuangkan kebebasan Palestin. From the river to the sea, Palestine will be free. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, 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 hidup Palestin. hidup, 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 hidup Gaza. hidup Gaza. Alhamdulillah, tak ada hujan ribut tapi dapat panas terik. So bertahanlah korang Semua orang muda-muda kan boleh tahan tak untuk Palestin? Oh, alhamdulillah. Seterusnya kami menjemput Puan Syang, aktivis dari Gegar Amerika. Dipersilakan. Bebas, bebas, bebas Palestin. Bebas Palestin. Hancur, 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 hancur. hancur Zionists. First, I have a personal story about we here in Malaysia are connected to the Palestine struggle. My grandmother was a resistance fighter who helped defend Malaya during the Japanese occupation. When those same fighters fought for independence from the British, the colonizers tried to starve them out of the jungle through surveillance and food rationing, forming Kampung Baru, where only verified individuals within these new villages would be able to receive food. We are seeing an advanced version of that right now, as we enter the third month of a total blockade of aid on Gaza. US-Israel has formed an aid organization that would grant them full control over the population of Gaza through surveillance humanitarianism, only providing the bare amount of calories for only those they deem are unrelated to the Palestinian resistance. I hope this makes one thing clear. From Malaysia to Gaza, our enemy is one and the same: Western imperialism. As genocide Joe Biden said in 1986, and again in 2022, were they not at Israel,
the United States of America would have to invent an Israel to protect her interests in the region. But remember, all empires inevitably fail. This level of brutality we're seeing now is a sign of the declining Western Empire, lashing out in a desperate attempt to cling to power. The thing that they failed to account for is this: Palestinians will always rise up in resistance against their oppressors. Because 77 represents 77 years of Palestinian resilience. 77 is the percentage of villages in historic Palestine that have not been built over, waiting for the day where Palestinians regain the right to return to them. We stand with Palestinians and salute your resilience in the face of unimaginable dehumanization, displacement, and death inflicted by Western colonizers. And we will never forget our responsibility to not let you fight alone. We will do all in our power to support the Palestinian struggle for self-determination and bring about a permanent end to the Nakba once and for all. Let tears, rage, and prayer be the beginning of our activism, not the end. Follow the official BDS boycott targets. Pressure your workplace, school, and government to divest. Mobilize your communities to strike, protest, and take direct action. Let the sun set on the death throes of the Western Empire, and may the sun rise on a free Palestine. Free, free Palestine! Thank you. Okay, stop. Okay, we have safety issue. Ada isu keselamatan. Sekarang korang kena masuk dalam lagi, rapatkan supaya kat luar sana tak dapat masuk. Tolong masuk ke depan lagi. Tolong masuk sebelum kita sambung. Rapat ke arah bangunan ni. Rapat ke arah bangunan ni. Bagi dia masuk lah. Kesian dia berdiri kat tepi jalan tu kan. Okay. While you guys masuk dalam, kami menjemput Fahmi Samsudin, Presiden Nabim. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, di tangan saya ini adalah simbolik bagaimana begitu ramai bayi dan anak-anak yang menjadi mangsa. Mereka lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa masa depan mereka. Hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Nakba. Dan pada bulan Mei sebenarnya, dalam negara kita sambut Hari Pekerja. Kita ada Hari Jururawat. Kita ada Hari Bomba. Semalam Hari Anak Muda, Hari Belia. Dan hari ini Hari Guru. Tuan-tuan, semua yang saya sebutkan ini adalah merupakan mangsa kepada genosid yang sedang berlaku di depan mata kita. Adakah rakyat Palestin sekadar angka? Adakah anak-anak yang ada ini kita tonton sebagai bahan jenaka? Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bayangkan ini anak-anak kita. Bayangkan ini saudara-saudara kita. Kita hari ini berpanasan, barangkali berhujanan, tetapi mereka dihujani dengan peluru. Apa yang terjadi di Gaza, di Baitul Maqdis maupun di tebing barat adalah merupakan ujian kepada kita yang berada di bumi yang aman damai ini. Kita kecam dengan kehadiran Trump ke negara-negara Teluk. Namun yang disajikan adalah tarian-tarian. Yang disajikan itu adalah nilaian bilion, trilion. Tetapi yang kita inginkan, Palestin bebas sekarang. Bebas
Bebas! Bebas! Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita berkumpul di sini sebenarnya memberikan nafas, memberikan suatu pengharapan kepada teman-teman kita yang berada di Gaza. Kita berada di sini berdiri, berdoa, kita cantik. Tetapi bagi mereka yang ada di sana, ini sebagai pembakar semangat untuk terus hidup. Kita mahukan doa-doa mereka yang dianiaya ini, tuan-tuan. Almarhum Al-Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan, Al-Aqsa yantaziruka fatihan la sa'ihan. Al-Aqsa menantikan kita sebagai pembuka, bukan sebagai pelancong. Maka kita dengan ini beriltizam, insya-Allah satu hari nanti berkumpulnya di sini, tetapi satu hari nanti kita akan bersama-sama untuk bersolat di Masjidil Aqsa. Takbir! Allahu Akbar! From the river to the sea, biruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Biruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup, 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 hidup Palestin, hidup Palestin, hidup, 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 hidup Gaza, hidup Gaza. Okey, tetamu seterusnya, Hibah Shibab tidak dapat menghadiri perhimpunan ini sebab dia telah kehilangan uncle dia, bapak dia, bapa saudara dia due to Israeli bombing. Okay, so just nak share je ya, dalam 2023 seramai 40 family members Hibah Shibab 40 ya, 40 ahli keluarga Hibah Shibab mati syahid kerana bom Israel. Okay, so persembahan seterusnya adalah persembahan bacaan sajak If I Should Die by Rifa'at Al-Harir. Sajak ini akan dibaca oleh Maria Ali dalam bahasa Arab dan Sharifah Fazia dalam bahasa Inggeris. Bahasan sajak ini akan diiringi, tak ada. Okey, dipersilakan. Testing, testing. Testing, testing. إذا كان لابد أن أموت فلا بد أن تعيش أنت، لتروي حكايتي، لتبيع أشيائي وتشتري قطعة قماش وخيوطة، فلتكن بيضاء وبذيل طويل. If I must die, you must live, to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings, make it white with a long tail. كي يبصر طفل في مكان ما في غزة وهو يحدق في السماء منتظرا أباه الذي رحل فجأة دون أن يودع أحدا، ولا حتى لحمه ولا حتى ذاته. So that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself. يبصر الطائرة الورقية، طائرتي الورقية التي صنعتها أنت، تحلق في الأعالي ويظن للحظة أن هناك ملاكا يعيد الحب. إذا كان لابد أن أموت
فليأتي موتي بالأمل فليصبح حكاية. See the kite, my kite you made, flying up above, and think for a moment, an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope, let it be a tale. Takbir! 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 Sekian, terima kasih. Maklumat, dakwah itu telah dikarang oleh Dr. Rifat Al-Hariri, seorang pelajar, seorang sarjana daripada Palestine Gaza. Dia telah melaksanakan PhD dia di UPM dan beliau telah dibunuh oleh tentera Zionis beberapa bulan selepas bermulanya serangan ke atas Gaza. Beliau telah mengatakan bahawa dia tidak ada senjata, yang dia ada hanyalah tulisan-tulisan beliau, dan diharapkan tulisan-tulisan beliau boleh diwawarkan kepada semua masyarakat dunia. Sekian, terima kasih. Hidup, hidup, hidup Palestin. Hidup, hidup, hidup Gaza. Hidup, hidup, hidup Tabing Barat. Hancur, hancur, hancur Israel. Sebelum kita bermula, ada sesiapa hilang jam tak? Ada siapa hilang jam tak? Sila datang ke belakang pentas ya. Okey. Seterusnya kami menjemput Syahrir Azhar Al-Habib, CEO Global Peace Mission atau GPM. Next, we invite Syahrir Azhar Al-Habib, CEO of Global Peace Mission. Please welcome him. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saudara-saudari seperjuangan, sebelum saya mulakan, sampaikan salam daripada sahabat kami Dr. Tariq Al-Talmas yang merupakan General Manager GPM di Gaza. Dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buat kalian semua yang hadir pada hari ini, yang setia berpanas pada hari ini, untuk setia apa tuan-tuan? Untuk setia berdiri di belakang perjuangan rakyat Palestin. Hari ini kita menuju ke 600 hari genosid yang dilakukan oleh rejim Zionis Israel. Dan pada hari ini kita telah membuktikan rakyat Malaysia tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah redha dengan apa yang dilakukan oleh rejim Zionis Israel, dan mereka yang bersekutu memberikan sebarang senjata untuk membunuh rakyat Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 73 tahun kita mengingati situasi yang berlaku di Palestin. Lebih daripada 750,000 mereka yang diusir daripada tanah kelahiran mereka. Dan hari ini kita menyaksikan di hadapan mata kita, mereka masih lagi dibunuh dan mereka masih lagi dijarah tanah mereka. Laknat Allah ke atas tangan-tangan zalim Israel. Laknat Allah ke atas tangan-tangan zalim Israel. Dan hari ini kita terus memperjuangkan, sama-sama kita melaungkan Palestin merdeka, Palestin merdeka, Palestin merdeka, Palestin merdeka. Tuan-tuan, hari ini kita bersama untuk membugar kembali semangat kita. Infiru khifafan wa siqalan.